permulaan dia dengan menggunakan lemang pulut susu lah. Dia lebih berlemak bila masak. Kita tak boleh ketuk lemang ni sebab nanti dia akan jadi padat kat dalam dan isi dia akan keras. Pembakaran lemang kami akan bakar setiap hari bermula 15 Ramadan sampai 30 Syawal. Satu hari kita boleh bakar lebih kurang 2,000 ke 5,000 batang. Untuk lemang, kalau kita nak tahu dia dah masak ke belum, bila kepala santan dia dah naik dan kembang dengan baik, itu tanda dia lemang dah nak masak. Menu special kita iaitu lemang durian. Dan ini adalah proses pertama memasukkan santan. Ini adalah paste durian asli kita. Kita menggunakan usang king, D24, IOI dan udang merah. Kita juga menggunakan gula merah dalam lemang durian. Untuk proses terakhir, kita akan memasukkan isi durian bersama pulut ke dalam buluh lemang. Untuk lemang biasa, bermula pada harga RM18 sehingga RM25. Untuk lemang durian, bermula pada harga RM20 sehingga harga RM30. Ini rendang ayam pencen, satu bekas RM12. Rendang daging, satu bekas RM12 juga. Okay, di Hafiz Lemang King, kami beroperasi sepanjang bulan Syawal, 30 hari dan pada setiap hari bermula jam 10 pagi sehingga 12 malam.